Tak adil dan tak munasabah. Itulah kesimpulan penasihat kewangan IJM terhadap tawaran Sunway. Jadi, jika tawaran ini kelihatan bermasalah dan mereka bercadang untuk menolak tawaran Sunway, apa perancangan IJM untuk memaksimumkan pulangan pelabur? Menurut CEO IJM, Datuk Lee, salah satu strategi utama mereka adalah melalui IPO bagi dua cabang perniagaan, iaitu pembinaan dan tol. Mengapa strategi ini penting bagi pelabur? IJM kini berdepan dengan isu konglomerat diskaun, di mana harga saham syarikat mereka tidak mencerminkan nilai sebenar kerana IJM memiliki pelbagai cabang perniagaan yang membuatkan pasaran sukar menilai harga mereka. Jadi apabila IPO ini dilaksanakan, harga saham bagi setiap cabang perniagaan mereka berpotensi untuk mempunyai nilai sebenar yang tersendiri. Yang menarik, strategi ini sudah digunakan mereka dan ia terbukti berkesan. IJM sebelum ini memiliki IJM Plantation, sebuah syarikat peladangan yang tersenarai, dan syarikat ini banyak memberikan pulangan konsisten kepada mereka. Malah apabila ia dijual pada tahun 2021, IJM mencatatkan keuntungan melebihi 600 juta ringgit. Tambah lagi, Datuk Lee juga percaya IJM boleh memberikan pulangan yang lagi tinggi kepada pelabur, terutamanya apabila projek seperti Lebuh Raya WCE, NPE Extension dan juga projek di UK akan siap dalam masa terdekat. Tetapi, adakah strategi ini akan berjaya direalisasikan? Adakah nilai IJM yang sebenar dapat diterjemahkan? Setakat ini, hanya masa yang akan menjadi penentu bagi persoalan ini.